Perut Ihsan, bahagian 1. Cukup! Tarik! Tarik cepat! Tarik! Tarik aku lagi! Situ! Situ! Wael, sini! Atas sikit lah! Cepat tarik! Tarik cepat! Kiri, kiri! Kanan sikit! Kiri, kiri! Kanan! Kanan sikit! Kanan! Tarik! Tarik! Betul-betul lah! Kanan berat nampak! Jangan marah. Jangan pijak kaki aku. Tarik! 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 Tarik kuat! Wish, kenapa tak ikut cakap saya? Tariklah! Itu macamlah! Sana pula! Cepat! Apalah? Air! Sibuk air! Tangan aku penatnya. Macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dah, dalam bakul tu. Ini banyak kau kata. Mana? Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi? Sedapnya. Ihsan! Apa? Habis semua kau makan? Tak tinggal untuk kita orang pun. Tu, dekat pokok ada lagi. Ish, nak kena dah ni. Air, sabar. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Ya dah tu. Dah, tak apa. Mari Atuk tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Lagi. Tu. Apa itu banyak tu? Boleh aku jual. Payah. Mau makan je. banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Balasan. Tepuk lagi kuala tu. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempayan tu. Waktu makan. Hari ini saya dah bawa tosen. Mak Yang, saya mau sikit. RM2. Haya, sikit saja, Mau Mak. rasa? Iya, aku mau. Saja. Terima kasih, Dik. Sama-sama. Tapi, kalau dah habis bagi aku tu. Tak apa, ambil saya punya. Fizi. Nah, Kenapa? Engkau tak nak makan? tak nak. Betul kau tak nak makan? Betul lah. Kenapa semua tak percaya? Akhirnya, Ihsan sudah kenyang. Bukanlah. Perut aku sakit. Agaknya sebab semalam kau makan banyak sangat rambutan. Betul. Sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Ihsan tertelan biji rambutan? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Betul ke? Jangan main-main, ha? Pokok tumbuh dalam perut. 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 Pokok. Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam perut. Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan.